Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siti Nurhaliza binti Madaud, C23A1204. Pada hari ini saya akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Perbandingan Penggunaan AI dan Kreativiti Manusia dalam Penghasilan Konten Multimedia, Media Sosial untuk Pemasaran Digital. Dalam kajian ini kita akan melihat sejauh mana penggunaan kecerdasan buatan atau AI dapat membantu dalam penghasilan kandungan digital serta membandingkannya dengan kreativiti manusia. Kita masuk kepada pengenalan. Pada masa kini, AI semakin banyak digunakan dalam penghasilan kandungan media sosial. Teknologi ini mampu menghasilkan teks, grafik, video dengan cepat serta menjimatkan masa pengguna. Namun begitu, kreativiti manusia masih memainkan peranan penting kerana manusia mampu menghasilkan idea yang asli dan mempunyai nilai emosi. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk membandingkan peranan AI dan kreativiti manusia dalam pemasaran digital. Seterusnya kita masuk kepada pernyataan masalah. Pelbagai isu yang mendorong saya untuk menjalankan kajian ini. Masalah yang pertama adalah pengguna AI semakin meningkat dalam pelbagai bidang termasuklah pemasaran digital. Macam orang buat konten-konten AI itulah. Kedua, timbulnya persoalan sama ada AI ni mampu menggantikan kreativiti manusia sepenuhnya ke? Seterusnya, kandungan yang dihasilkan AI mungkin kurang dari segi keaslian dan unsur emosi. Dan last sekali adalah kreativiti manusia masih diperlukan tetap bagi menghasilkan kandungan yang lebih menarik dan berkesan. Itu adalah isu yang terdapat dalam kajian yang menyebabkan saya membuat kajian itu. Dalam kajian yang saya buat ini, saya telah meletakkan 3 objektif utama, iaitu mengenal pasti peranan AI dalam penghasilan kandungan multimedia. Yang kedua, membandingkan penggunaan AI dan kreativiti manusia dalam menghasilkan kandungan pemasaran digital. Dan last sekali adalah menilai keberkesanan kedua-duanya dalam menarik perhatian pengguna media sosial. Pengguna media sosial seperti TikTok, Instagram dan banyak-banyak lagi lah media sosial. Kita masuk pula kepada sorotan literatur. Berdasarkan kajian lepas daripada Zeitgeist tahun 2023, beliau menyatakan bahawa AI ni mempunyai beberapa kelebihan seperti mengautomasi kandungan, menganalisis data pengguna dan membantu dalam penyesuaian strategi pemasaran. Sebaliknya, kreativiti manusia ini menyumbang kepada idea yang asli, emosi serta pemikiran kreatif yang sukar ditiru oleh teknologi. Oleh itu, kebanyakan kajian mencadangkan gabungan AI dan kreativiti manusia bagi menghasilkan kandungan yang lebih berkualiti dan efektif. Macam orang kata 50-50. Bagi metodologi kajian, seramai 30 responden yang terdiri daripada pelajar universiti dan pengguna aktif media sosial telah terlibat dalam kajian yang dijalankan ini. Data dikumpulkan menggunakan Google Form sebagai instrumen kajian. Saya telah memberikan Google Form melalui platform WhatsApp lah. Lagi pengguna banyak menggunakan WhatsApp. Seterusnya selain itu, kajian data daripada jurnal, artikel berkaitan turut digunakan sebagai sumber rujukan. Data yang diperolehi dianalisis menggunakan peratusan dan dipersembahkan dalam bentuk carta. Seterusnya adalah dapatan kajian. Saya terdapat 2 dapatan kajian. Dapatan kajian yang pertama. Dalam carta di sebelah menunjukkan capai tahap penggunaan AI dalam kalangan responden. Sebanyak 50% responden menyatakan mereka kerap menggunakan AI, manakala 35% menggunakan AI pada tahap sederhana dan 15% kurang menggunakan AI. Yang paling kerap ni mungkin diorang tak tahu macam mana nak buat konten jual beli ni. Mereka akan search lah macam mana nak buat konten ni. Jadi AI akan bagi cadangan itu. Mungkin daripada 20% tu mungkin berfikiran begitulah.
Okey, dapatan ini menunjukkan bahawa pengguna AI semakin meluas dan menghasilkan kandungan digital. Seterusnya adalah dapatan kajian 2. Okey, kalau kita nampak di sebelah adalah carta pie, iaitu carta pie ini adalah bertajuk perbandingan keberskanan AI ni lah. Okey, 63% responden memilih kreativiti manusia berbanding 37% yang memilih AI. Okey, mungkin mereka merasakan contohlah kalau macam AI ni kan kadang-kadang kita kena bagi prompt yang banyak. Contoh macam kita nak jual barang ni. Tapi barang ni spekulasi macam ni. Kita dah tapi apa yang video yang AI tu hasilkan tak menepati dengan apa yang kita nak. Contoh, kita nak produk yang kita buat ni dia akan menguruskan. Tapi AI tu dia tak nampak macam orang tu kurus sangat. Mungkin dalam gemuk lagi lah. Majoriti responden pendapatan kreatif manusia ni lebih unggul kerana mempunyai idea lebih asli. Masa saya cakap tadi lah. Kreatif dan mempunyai nilai emosi. AI ni tak ada emosi sebenarnya. Dia tak tahu apa yang orang rasa. Dia just menggambarkan saja. Walau macam tu pun, AI ni masih dianggap penting kerana membantu melengkapkan idea serta mempercepatkan proses kreatif. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab AI ni, macam saya cakap AI ni orang kata sumber idea. Walaupun kita perlukan idea, still kebanyakannya banyak lagi daripada manusia punya idea. Maksudnya kita perlukan, kita tak tahu apa-apa, and then kita minta AI untuk tolong kita. Daripada AI tu lah yang kita lakukan, daripada tenaga kerja manusia yang lakukan. Seterusnya kita masuk kepada faktor pemilihan AI dan manusia. Antara faktor pemilihan responden memilih AI kerana AI ni dapat libatkan masa. Dia dapat mencepatkan kerja. Dia mudah digunakan untuk membantu menghasilkan idea awal. Contoh macam konten untuk buat pemasaran kan. AI ni dapat bantu. Dapat bagi idea untuk kita. Manakala faktor pemilihan manusia adalah kerana kandungannya lebih asli. Contoh macam feedback daripada produk-produk tu kan. Video-video kita buat tu. Lagi bagus daripada manusia sebab feedback tu adalah jelas dan nyata. Saya tu lah mampu memahami emosi pengguna dan menghasilkan idea yang lebih menarik. Oleh itu, gabungan AI dan manusia dilihat sebagai kombinasi yang terbaik dalam menghasilkan kandungan pemasaran digital. Orang kata boleh dapat 50-50 lah kalau daripada apa yang saya bentangkan tadi. Saya dapat simpulkan bahawa AI ni dapat membantu meningkatkan kecekapan dalam penghasilan kandungan digital. Namun, kreativiti manusia ni pun masih lebih kuat dari segi idea, keaslian dan emosi. Kajian ini juga dapat mendapati bahawa AI tidak dapat menggantikan manusia sepenuhnya, iaitu lagi-lagi emosi. Pendekatan terbaik adalah dengan menggabungkan penggunaan AI dan kreativiti manusia. Seperti saya kata tadi, 50-50. Tapi dalam saya juga ada cadangan saya sendiri. Cadangan saya adalah seperti AI ni perlu digunakan sebagai alat bantuan je lah. Jadi tak boleh digunakan sepenuhnya. Sebab orang kata manusia ni diberikan otak untuk berfikir. Seterusnya adalah kemahiran kreatif manusia harus ditingkatkan. Maksudnya kita kena tambahlah skill kita. Kita tak naklah terus-terus macam tu asyik guna AI je bila kita punya kemahiran nak naik kan. Dan penggunaan AI hendaklah dilakukan secara beretika. Maksudnya guna tu jangan selalu sangatlah. Itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.